Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Akmal Syakila binti Hamzah dari Unit Bahasa Melayu 6. Saya akan membentangkan subjek Sejarah Perkembangan Bahasa Melayu di MMB 1074. Oleh itu, saya akan menerangkan tajuk kita iaitu Selusuri Perjalanan dan Cabaran Bahasa Melayu, Warisan yang perlu dipertahankan. Sistem tulisan merupakan salah satu aspek penting dalam sejarah perkembangan bahasa Melayu yang memperlihatkan kehebatan dan keunikan tamadun bangsa. Antara sistem tulisan yang pernah digunakan termasuklah tulisan Palava, Kawi dan Jawi. Tulisan Palava ini berasal dari India Selatan dan menjadi asas awal perkembangan tulisan Melayu. Tulisan Jawi pula muncul selepas kedatangan Islam yang berasaskan huruf Arab dengan penambahan huruf baharu. Di samping itu, tulisan Kawi merupakan sistem tulisan terawal di Kepulauan Melayu yang telah wujud dalam kurun ke-8 Masihi dan digunakan untuk menulis dalam bahasa Kawi yang dituturkan oleh orang Jawa ketika itu. Oleh itu, ketiga-tiga tulisan ini telah menunjukkan perkembangan tamadun dan perubahan pengaruh agama dalam masyarakat Melayu. Inilah gambaran tulisan Palava yang berasal dari kedatangan orang dari India yang telah membawa sistem tulisan Pahlavi atau juga dikenali dengan nama Palava. Dengan kata lain, tulisan ini merupakan sistem tulisan yang paling awal digunakan di kawasan Kepulauan Melayu yang mempunyai suatu sistem tulisan abjad suku kata Abukida yang berasal daripada tulisan Brahmi dari selatan India. Tulisan Palava juga dikenali sebagai Vatalutu atau tulisan bulat yang digunakan untuk menulis Brahmi Tamil selepas menggantikan tulisan Tamil Brahmi berdasarkan sistem tulisan Brahmi. Di samping itu, ia juga digunakan untuk bahasa Melayu kuno yang terdapat di Asia Tenggara seperti di Sumatera Selatan, Champa, Igar dan di Pulau Jawa. Akhir sekali, tulisan Palava ini digunakan pada batu bersurat di Kudukan Bukit pada tahun 683 Masihi, batu bersurat Talang Tua tahun 684 Masihi dan batu bersurat Karang Brahmi pada tahun 692 Masihi. Hal ini turut disokong oleh Raja-Rajan dan Raja-Rajan pada tahun 2023 yang menyatakan bahawa sistem tulisan Palava bukan sahaja menjadi asas perkembangan tulisan di India Selatan, malah turut mempengaruhi sistem tulisan di Asia Tenggara seperti Kawi dan Jawi. Kepentingan tulisan Palava ini tidak dapat dinafikan kerana memberikan pelbagai manfaat yang signifikan terhadap identiti dan warisan bahasa Melayu. Antaranya ialah tulisan Palava ini menunjukkan bahawa masyarakat Melayu memiliki tradisi ilmu dan komunikasi bertulis sejak zaman awal tamadun. Kerana penggunaan tulisan ini telah membuktikan bahawa bangsa Melayu sudah mengenal konsep dokumentasi dan penyebaran ilmu melalui tulisan. Selain itu, ia juga menjadi sumber identiti dan warisan bahasa yang menggambarkan kesinambungan sejarah bangsa Melayu yang telah ditemui batu bersurat seperti batu bersurat Kedukan Bukit, Talang Tua dan Karang Berahi yang menyebabkan masyarakat kini dapat menelusuri akar sejarah bangsa Melayu. Di samping itu, tulisan Palava ini turut menjadi permulaan evolusi bahasa Melayu klasik yang seterusnya membentuk bahasa Melayu moden. Walau bagaimanapun, dalam usaha mengekalkan dan mengembangkan tulisan Palava ini, pelbagai cabaran turut dihadapi oleh masyarakat kini. Dari segi aspek pendidikan, cabaran utama termasuklah kurangnya pendedahan kepada generasi muda mengenai kepentingan tulisan Palava ini. Seterusnya, terdapat kekurangan bahan rujukan dan tenaga pengajar yang mahir dalam bidang paleografi dan epigrafi Melayu. Selain itu, terdapat setengah pelajar kurang berminat terhadap warisan lama yang menjadi salah satu cabaran utama dalam sistem tulisan Palava. Seterusnya, daripada aspek ekonomi pula, tulisan Palava ini tidak memberi nilai ekonomi secara langsung kepada masyarakat moden yang dianggap tidak mendatangkan keuntungan material. Tambahan pula, kekangan dana untuk pemeliharaan warisan yang menyebabkan banyak inskripsi atau bahan sejarah yang berkaitan tulisan ini tidak dapat dijaga dengan baik. Selanjutnya, kurangnya industri kreatif berasaskan tulisan kuno turut menjadi penghalang kepada kelangsungan sistem tulisan ini.
Akhir sekali, dari aspek pentadbiran juga, tulisan ini tidak digunakan dalam urusan rasmi kerajaan kerana tidak mempunyai fungsi praktikal dalam sistem pentadbiran yang menjadikan penggunaannya semakin pupus. Selain itu, terdapat kurang kesedaran dalam kalangan institusi terhadap kepentingan sejarah tulisan sebagai asas pembentukan identiti nasional. Dan akhir sekali, tiada dasar khusus untuk pemulihan tulisan lama yang menyebabkan usaha melindungi sistem tulisan Pahlavi ini tidak kesinambungan. Seterusnya, kita akan beralih kepada sistem tulisan kawi. Kewujudan sistem tulisan kawi telah berfungsi sebagai medium penting dalam penyebaran ilmu serta urusan pentadbiran masyarakat Melayu kuno. Tulisan kawi ini telah wujud pada abad ke-8 Masihi yang digunakan untuk menulis dalam bahasa kawi yang dituturkan oleh orang Jawa ketika itu. Pada asalnya, tulisan kawi ini daripada huruf Bangki, iaitu Wengi, huruf-huruf orang-orang Pahlavi yang berasal dari Coromandel, India. Perkataan kawi ini bermaksud penyair, sastrawan atau orang bijaksana dalam bahasa Sanskrit. Tulisan kawi ini memainkan peranan penting dalam sejarah perkembangan bahasa Melayu dan pembentukan identiti bangsa. Sebenarnya, tulisan kawi menjadi asas kepada perkembangan sistem tulisan tempatan kerana menjadi penghubung antara tulisan Pahlavi dengan sistem tulisan Melayu seperti Jawi dan Huni. Selain itu, ia juga turut mencerminkan keupayaan intelektual masyarakat Melayu silam kerana mampu mengadaptasi unsur luar seperti tulisan India dengan budaya sendiri tanpa menghilangkan jati diri tempatan. Di samping itu, tulisan juga membuktikan kewujudan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dan pentadbiran awal di rantau ini kerana banyak prasasti dan batu bersurat yang menggunakan tulisan kawi bagi merakamkan peristiwa rasmi, undang-undang dan catatan keagamaan. Padahal, tulisan ini amat berpotensi dalam menjadikan elemen penting dalam industri pelancongan, seni dan produk budaya tempatan. Dalam bidang pentadbiran pula, tulisan kawi ini sudah tidak digunakan dalam urusan rasmi kerajaan kerana penggunaannya telah digantikan dengan tulisan Jawi dan Rumi. Selain itu, kurang dasar pemeliharaan warisan tulisan lama kerana tiada lagi usaha secara besar-besaran daripada pihak kerajaan untuk mendokumentasinya kepada masyarakat. Apa yang lebih membimbangkan lagi, kurangnya kesedaran tentang nilai sejarah dalam kalangan masyarakat moden menjadikannya sekadar bahan rujukan sejarah semata-mata, bukannya warisan yang perlu dipelihara dan dikembangkan. Sistem tulisan Jawi ini mula terbentuk hasil pengaruh Islam yang dibawa oleh pedagang Arab dan Parsi ke alam Melayu pada abad ke-10 Masihi. Huruf Arab ini dijadikan asas tulisan Jawi kerana digunakan untuk menulis dan menyebarkan ajaran Islam. Antara kesan penyebaran dakwah Islamiah ialah penggunaan huruf-huruf Arab sebagai medium untuk berkomunikasi di tanah Melayu. Perkataan Jawi daripada bahasa Arab, Jawa, yang merujuk kepada semua bangsa dan kaum yang menjadi peribumi di Asia Tenggara. Tulisan Jawi ini mempunyai pelbagai kepentingan yang besar kepada masyarakat Melayu kerana menjadi asas kepada perkembangan bahasa, agama dan budaya bangsa. Pertama, tulisan Jawi ini melambangkan jati diri bangsa Melayu kerana menjadi lambang keunikan dan keaslian masyarakat Melayu. Seterusnya, ia juga menjadi lambang kesinambungan tradisi yang diwarisi turun-temurun kerana ia masih digunakan dalam pelbagai aspek keagamaan serta budaya. Di samping itu, ia turut menghubungkan bahasa Melayu dengan agama Islam kerana hasil penyesuaian huruf Arab ke dalam sistem bahasa Melayu bagi memudahkan penyebaran ajaran agama Islam. Selanjutnya, ia juga dapat mengekalkan warisan budaya dan sejarah kerana banyak manuskrip lama, hikayat dan dokumen sejarah bangsa Melayu ditulis dalam tulisan Jawi. Akhir sekali, ia turut menyatukan masyarakat Melayu kerana menjadi lambang perpaduan kepada masyarakat Melayu di seluruh Nusantara sebagai bahasa dan sistem tulisan bersama. Pelbagai cabaran yang dihadapi terhadap tulisan Jawi ini untuk terus relevan dalam kehidupan masyarakat. Dari aspek pendidikan, pertama, kurangnya penguasaan dalam kalangan pelajar kerana ramai murid tidak mahir membaca dan menulis Jawi kerana kurang latihan dan pendedahan sejak di sekolah rendah. Selain itu, kurangnya minat pelajar turut menjadi penghalang kerana mereka menganggap Jawi ini sebagai sesuatu yang sukar dan ketinggalan zaman.
Tambahan pula, kekurangan guru yang benar-benar mahir dalam pengajaran Jawi telah menyebabkan proses pembelajaran ini tidak berjalan dengan berkesan. Dari segi sudut ekonomi pula, jurusan Jawi ini tidak lagi digunakan dalam urusan perniagaan. Selain itu, kurang nilai komersial secara langsung kerana kekurangan sokongan dana untuk mempromosikan dan penerbitan bahan dalam jurusan Jawi. Sementara itu, dalam aspek pentadbiran, terdapat tekangan teknologi dalam sistem digital kerana banyak aplikasi moden tidak menyokong huruf Jawi. Selain itu, kurangnya kesedaran dan kecekapan pegawai kerajaan serta isu penerimaan masyarakat terhadap penggunaan Jawi dalam dokumen rasmi turut menjejaskan usaha memertabatkannya. Dapat disimpulkan bahawa evolusi daripada tulisan Pallava kepada Kawi dan seterusnya Jawi membuktikan bahawa bahasa Melayu ini berkembang seiring dengan perubahan budaya dan agama. Setiap sistem tulisan membawa nilai sejarah tersendiri yang menggambarkan perjalanan panjang bangsa Melayu dalam membina identiti dan peradaban. Oleh itu, pemeliharaan warisan tulisan ini amat penting bagi memastikan kesinambungan budaya dan jati diri bangsa tidak terhapus. Oleh itu, sekian terima kasih daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.